Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Kelantan 2024, kertas 1 soalan 9. So tajuk di atas taburan kebanggaan kalian. So diberitahu kami X ialah pembuluh bawah selanjarlah pertaburan secara normal dengan min ini dan variance ini. Diminta kami cari nilai skor Z apabila X sama ni. Okay. So sini kami guna formula skor Z. So bermaksud Z sama dengan 63.2 tolak dengan min 14. Okay, kami mau bagi dengan sijam piawai, iaitu square root bagi 144. So this one will get approximate 1.2667. B tu nilai K apabila kebanggaan ini. Okay, so sini kami salin. So sini kami mau tukarkan jadi skor Z lah. So bermaksud P Z lebih kecil daripada K tolak 48 per square root 1 tadi kamu buat mak sini 12 sama ni. Okay. So dari sini kamu boleh terus pergi tengok jadual lah. So kamu dapati P lebih kecil daripada berapa sini? 0.39. Tapi sini kamu perlu berhati-hati Sini ya lebih kecil kan. Lagi sini kami memang sentiasa kurang daripada 0.5. So bermaksud keseluruhan bahagian ni dia adalah negatif So jangan lupa. Okay. So bermaksud K tolak 48 per 12 sama dengan negatif 0.39. So bermaksud K sama dengan 43.32.